Contohlah minyak jimat tu memanglah kalau kita tengok kan dalam masa orang kata macam mana? Dalam masa seminggu 2 minggu memang tak rasa. Cuba kalau kira setahun penjimatan tu berapa? Okey, lagi-lagi sekarang ni minyak dah naik. Baru nampak. Baru orang macam betul lah. Better pakai EV, better pakai hybrid. Kan? Yang geng-geng 4x4 pun sekarang ni dah cuak dah. Tak boleh ni. Dulu 4x4 okey best lagi. Sekarang ni dah parak-parak lah minyak semua kan. So dekat situ, dekat setahun kira lah okey, penjimatan setahun mungkin jimat 6,000. Resale value turun teruk berbanding model biasa ni 10,000. So beza dia 4,000 je. Cumanya macam CTRS hybrid ni kita kena tengok apa yang dia bawa tu. Kau tengok tapi betul-betul jimat tau CTRS. Betul-betul jimat weh. Yang hybrid tu dia lagi jimat daripada Azia masalahnya. Itu Azia pun dah jimat. Ni lagi jimat.